Okay guys, so hari ni saya ada terima satu parcel. Yang ini keris sebenarnya. Keris yang untuk ditunjuk dekat salah satu keris lah, sebab ada banyak keris. Yang ini keris ni untuk masuk dalam dokumentari baru lepas sebuah tatahan. So kita nak tengok macam mana hasil keris ni. Jom. Ni. Keris ni agak mewah lah dan antara keris yang lama nak dibuat, kita siapkan. So ni akhirnya dah siap. Kita review lah. Jom buat unboxing. Okay, sebenarnya nervous juga sebab bila kita order secara macam ni, post ni, kita takut kadang-kadang dia punya barang dalam tu rosak. Jadi kalau seller tu tak betul ataupun tukang tu tak packing yang betul, risiko untuk pecah tu ada lah. Jadi benda macam ni kena agak alert. Kat sini kita akan buka elok-elok lah sebab benda ni macam wrapping ni kita biasa akan recycle balik, guna balik in case nak hantar balik ke tukang ke ada apa-apa, dan kita akan guna balik diorang punya wrapping. Macam ni contoh cara wrapping yang bagus. Pakai apa nama benda ni? Gabus, styrofoam. Excited. Mewah gila.